Polis menyiasat kejadian seorang pegawai penguat kuasa Majlis Perbandaran Sandakan dipercayai dipukul oleh sekumpulan lelaki ketika melakukan rondaan di kawasan Pasar Batu Lapan, Sandakan pada petang Jumaat. Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner George Abdul Rahman berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 2.30 petang ketika mangsa bersama rakan sekerjanya melakukan rondaan untuk memantau aktiviti perniagaan di kawasan pasar berkenaan. Menurutnya, mangsa telah menegur seorang lelaki yang dipercayai menjual rokok tanpa cukai secara terbuka di kawasan tersebut sebelum berlaku pertengkaran. George berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Selain itu, turut disiasat di bawah Seksyen 332 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kecederaan bagi menghalang penjawat awam daripada menjalankan tugas dan Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Sementara itu, Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Fairuz Rendan menegaskan bahawa kementeriannya tidak akan memberi ruang kepada penjual rokok haram di kawasan pihak berkuasa tempatan.